Semalam banyak orang tengok Malaysia badminton punya men's double live. Man Wei Chong T Kai Woon Malaysia main dengan Indonesia Gautama Isfahani kan. So match itu banyak orang marah Man Wei Chong dan T Kai Woon sebab mereka main sangat teruk kan. Tapi actually kita sudah salah faham mereka sebab tengok ini T Kai Woon punya story. Dia cakap dalam bahasa Cina lah，抱歉大家，我已经尽力了，来比赛之前都不知道可以坚持到现在，很开心自己已经有这样的表现，谢谢大家的鼓励与支持啊。Korang tengok dia sudah ada cedera pada kaki dia. Dia cakap minta maaf, saya sudah main best lah. I try my best lah. Datang tournament ini saya pun tak tahu boleh tahan ke. Sebab sangat susah nak main lah, tapi dia pun sangat happy dia boleh main macam tu. Walaupun sudah kalah lah. Thank you semua orang support dia. Terima kasih.